Lubuk kereta mewah. Assalamualaikum Cik Mung. Macam biasa, saya Panji di AR Speed World. Okey geng, hari ni aku nak rayak ke Cik Mung. Di AR Speed World Sungai Buloh ni tau, bersepah-sepah kereta nak jual. Ada belaka. Mu nak jenis apa? Nak kereta kayangan? Nak kereta B40? Nak kereta B20 pun ada geng. Oh my god! Wow! Sini. Okey Cik Mung. Sini kita ada beberapa buah kereta kayangan hok saya rasa tau. Cik Mung ni mesti rasa macam harga dia ni memang payah kita nak beli. Tapi jangan risau. Di AR Speed World, percaya tak percaya Cik Mung? Sini harga ni, semua kereta ada sini ni, semuanya bawah 100. Percaya tak percaya? Allah geng. Pala hujang Panji tunggu sini. Tapi tak apa, demi Cik Mung, Panji basah pun tak apa. Okey, hari ni Panji nak tunjuk kau kat mana-mana bong. Biar hujang bong. Viva ada, Myvi ada. Tapi ada sebuah kereta kegilaan lelaki geng. Satria Neo. Semua sekali hak Panji nak tunjuk hari ni semua bawah 10,000 geng. Okey Cik Mung. Sini kalau Cik Mung ada anak ramai, ada family tu banyak, Panji ada sebuah kereta nama dia Velfire. Harga tak mahal pun geng. Harga dia 59 je Panji nak bagi. Tapi kalau Cik Mung cepat, Cik Mung dapat. Sebab sini ada stok terhak. Okey. Okey geng. Sini kalau Cik Mung ada anak lebih kurang 3-4 orang tu, dok berapa nak ramai tu, sini ada sebuah kereta Subaru Forester. Panji nak buka harga 50,000, tapi dalam video ni Panji nak bagi 40,000 je. Geng. Panji nak royak sebenda lagi buah ngelah. Sini ada Toyota Altis 1.8. Panji rasa macam kalau Cik Mung mari tu boleh buat alik lalu. Senang cerita, kita buat mudah basir gitu tak. Kereta ni siaplah kedah, cuma tinggal mari, bayar balik. Tu je cerita dia. Okey, itu sahaja daripada Panji. See you next video. Bye bye.